Salam hormat. Tahniah diucapkan kepada Harimau Malaya atas kejayaan menewaskan Vietnam 4-0 bagi perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional, Bukit Jalil semalam. Kejayaan Harimau Malaya menewaskan pasukan Vietnam sekaligus menamatkan badi kekalahan selama 14 tahun. Kejayaan menewaskan Vietnam juga dibantu oleh pemain warisan yang bermain cukup baik. Terima kasih kepada 61,512 penonton yang telah hadir memberi sokongan kepada pasukan Harimau Malaya. Turut hadir menyaksikan perlawanan YB Heng Nah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan dan Yung. Datuk Taz, dari Nagulendran Kangayat Karasu, Ketua Setiausaha KBS, selamanya Harimau Malaya. Tanda pagar tim, tanda pagar kita semua timmas, tanda pagar Madani bekerja, tanda pagar Malaysia Madani.